Dah tiba pagi hari ada hari ayat tu, dia cerabut ayat pula. Oh, hari ni oh. Tadi buat tak kena. Dia pergi bayar dulu, ambil udas, tapi duduk dulu. Makan kita makan. Ayah ada makan ada. Dia aku bawa Dani, aku dah cekek dulu saja. Oh. Ini kita ada mana kolam lain? Kita ada kolam di Healing. Healing ha. Di Healing SP. Ya betul ni. Kami nak belajar casting dulu. Sebab kami pun nak ada trick casting. So kita ayat. Baik ah. Oh dia catch sendiri, dia catch sendiri. Hati lah siapa tu kolam jadi. Memang aku bawa sikit ni siap ah. Kita depan ni. Dekat pintu kuning kan. Sebelah ada pergi bayar. Itu abang nak umpan berapa, sebelah dia tu ambil umpan siap bayar makan. Okey, Assalamualaikum. Yang mana nak pakai umpan belanak boleh dapatkan di kaunter. Tak banyak lah. Stok pun tak banyak. Yang mana nak pakai umpan anak ikan belanak boleh dapatkan di kaunter. Tepi kaunter lah. Ada kereta ada penting dulu. Abang pen dah. Nah, banyak putih dah. Ni banyak sini. Lagi kalau belanak tak cukup, kita ada main lagi. Lagi. Dia baik kan? 5 sudah lah. Welcome to kolam di Healing. Oh, ramai ramai kan? Nak habis nak habis. 17. Ya, belah sana mau boleh jalan. Semua boleh. Boleh ni. Boleh bersih lah. Rajin jalan. Rajin jalan. Tak bagi podcasting perempuan tu. Dia pakai steam semua mi perempuan. Aku dah pergi steam. Apa mana dia pakai steam jalan. Jalan. Mana masih jalan. Jalan. Satu tiket untuk satu lot saja. Untuk satu tiket untuk satu joran sahaja. Macam tu nombor dah dari besok. Oh, lagi 4 minit nak start lah. Lagi 4 minit. Golang-golang hang tak ni. Kolam menda. Wang tu ada depu kan. No, start lagi. Start lah. Permainan ni.
duk mana. Terus golang mana? No. Berapa hari tu? Berapa lama? Ni kuningnya. Ambil tak? Sabar. Tarik. Tarik je. Alhamdulillah. Gorgon. Naik lah kerabu. Kerabu hybrid. Macam-macam gaya tu. Oh, kena tu. Aduh, cik. Aduh. Aduh. Kan ini. Pro player. Semua dia nak dia nak main style. Pro player. Master kita. Masih cuba. Tak yang pelampung hari ni. Tak. Pelampung pun tak mahu tenggelam. Orang dua makan. Tak betul. Orang sebelah mana je nak Saya padu lah.
Ikan tak makan. Kita makan ni. Nasi kandak Penang lah kita buat main. Panak apa rabu. Panak apa rabu. Rabut. Kalau orang kabut semua. Tahu dia. Ayah apa main ni? Ayah apa main ni? Aduh, makan kuih. Kang. Kampung ni. Di belakang. Apa strike berada kita? Oh, alhamdulillah. Sampai ke aku? Alhamdulillah ada hasil. Tak kumpah bro. Dia makan dia. Ingat kau umpan duk jalan. Duh lah. Nampak lah jalan slow lah. Ingat kan belanak ni berenang lah kan. Tengok tenggelam. Makan minum sikit minum. Balik ya? Balik ya? Ha? Balik ya? Nak balik je. Ada lah. Ni ada yang aku balik. Kalau balik oh. Oh, dia dapat tengok kita. Nak balik je. Tunggu lah. Wuhuu. Oh, saya cantik kau ni. Kin. Kat hang ada gari ke? Dia dalam bawah tu. Dia dalam bawah. Dalam bawah. Oh, hampir putus asa oi. Hampir putus asa ada juga. Alhamdulillah. Kolam dihiling. Ada rezeki ya, tak disangka-sangka. Ingat tadi nak tumpah tadi. Tak ada juga sekok. Alhamdulillah. Strike tu. Strike. Tapi sibuk orang strike tadi kan. Kanan jangan kanan. Ni nak mengelok. Yoi. Jaga kanan. Alah, rapu 500 gram masuk. Butuh hang.
Keadaan kat kolam pun gila ramai tu. Macam ni lah keadaan kolam di Hiling. Hari ni 1 Februari Tai Pusong. Bila ada kat tekok taklah gumpal kan. Orang sebelah strike. Gila orang padu lah kolam di Hiling terus Sungai Petani. Tahu dia kerapu hybrid. Kasar. Enggak. Kasar bro. Kasar kerapu. Abdan banyak kampung halaman. Belas 25 ni dia kan. Tak ada apa ini. Panas. Relax dulu. Sabut buat apa? Angit. Santai. Tu lah pukul 1 lah kan. Tu dia lepas ikan. Tokel lepas ikan. Tengok apa rabut. Tokel lepas ikan. Lepas ikan. Semua rapu lah. Ambat. Merayah. Ya, bergumpai lah. Bergumpai. Dia bergumpai dah. Dia merayah tu. Gasak lepas ni mah. Dia merayah tu. Nampak dia. Oi, macam-macam oi. Bilik dah orang. Bola betul. Okey, nak dapatkan
Dia agak kena bahan lah. Ada game. Nah, ini kita boleh nak apa ni, boleh tak main. Tak main. Dia apa? Ada. Kita tak ada apa ni. Tak ada orang. Dah sekok tu. Tak makan apa. Kamu hoki kot. MG tak nampak kan? MG tak nampak kan? Dia kasar. Tu saya kasar lah. Tengok saya kasar. Kasut tak pakai. Mana? Murah. Oh, lekat lagi dia. Kasar. Mana ikan tu ada mata? Ada. Tak dapat ni. Main pukul 9 tadi. Oh, dah hangat. Duduk belakang. Waduh, tak masuk. Ni belakang tu, dia duduk gasok besar-besar ni. Oh, dia ni belakang tu. Dia ambil kat dekat ayak tu, kat kincang tu. Apa ngepek kan? Oh, Pek. Dia mau lempak sana ni. mau balik dalam tu kena. Kalau tengok sikit main belah sini sikit bawah. Tapi bawah tak ada. Tadi ada. Belah ni orang biasa. Kok depan ni tak lepas ikannya. Menasib kan tak pukul 2 habis balik. Setengah jam ni saja terapi. Berasap. Oh tu. Jadi
Ha? Mainly 25 kilo kat sini. Jauh. Kuala Muda. Mak Joyo dah datang ke kemah. Mesti nak jumpa. Apa hari ya? Antarik Lampung gua. Aku balik tengah oh. Siapa nak boleh kenal kan? Itu aku boleh kan? Bergumpai. Dah ni. Dah ni. Silut mau ni. Tanah. Tarik ni tak asal. Ha? Tarik ni tak asal sangkut. Tak asal. Sekerat je lah aku rasa. Tu aku cari pelampung aku hilang. Bola tak asal apa. Tak tahu. Awal berat. Memang betul kan. Macam mana dia kena? Aku ni betul. Tu. Mana dah dia sangkut ni sah. Buka luar ni tu. Buka kiri lah. Jangan pergi ikut. Makan tengah. Okay. Tamatlah sudah hari ni. Boleh tak tarik sekor ni? Boleh lah. Nyari-nyari hari. Tidak ni gumpal berdarah. Kan 1.48 lagi 10 minit. Kita nak balik. Nyari-nyari gumpal berdarah. Ni gumpal darah ni. Gumpal berdarah. Kita repeat balik. Tengok cara kita repeat balik. Balik ya. Kedua. Macam habis lah. Ini macam Ni jangan bagi nak buah. Jangan bagi nak buah. Betul. Asyik lah ni. Nyari-nyaris. Dah kak tengok dah kak. Kali lah aku dah pesan. Yang ni. Dia pun dua tangkai. Dia tak beningnya. Boleh saya tengok. Kembali tapi. Gila apa dia tarik tangkai tengah. Hari tu dia bagi balik dah. Itu lah kan.
Abang kopi dulu. Kita dulu. Ya, jom. Okey, jom. Tapi cari lagi sekok dua orang bagi yang lepas kan. Ni geng, kolam di healing. Ini kami ada kolam di healing. Okey lah. Nak balik. Nasib baik lah. Ada awak sekok. Hampir kumpul tadi. Nyaris kita kumpul. Carry kumpul. Bukan stres. Bukan stres. Kok tak kena. Aduh, ya Allah. Mana gila-gila kan. Kau. Wish, ada longkang yang ada ketam tau. Ada ketam tau ni. Ketam apa? Itu nipah ke apa? Tak tahu. Ada ketam tu. Disebabkan kerek gumpau. Kami nak try kolam Andy pula. Dia nak main kolam Andy pula. Zat, kita tengok kolam Andy pula macam mana cerita. Kita orang aduh. Hangat tu. Oh, kita tengok macam mana. Apa hari tak update ni. Kerek sebab dia gumpau. So paksa aku layan dia main sini. Ya, lepas gian kita layan je geng. Aku tak pancing lah kat sini. Aku cuma nak layan dia. Cukup lah, kita ada sekok cukup lah. Kita dah dekat kolam Andy. Dari tak bawa boleh ambil darah gua. Keluarga dia. Dekat merah, dekat putih, kapu. 38. Dan nah tak ada tu dekat itu. Ni harga. Ha? Ni awal 28 dekat merah. Jenazah tak ada dekat itu. Bawa masuk ke itu. Tapi jenazah apu tak banyak bang. Jenazah 10 ekor, apu 10 ekor. Jenazah apu saya 700 macam tu lah. Jom. Boleh try. Boleh lah Gadi apa? Jom. Kosong. Dekat sini dapat ikan banyak. Ada Ini masa ni banyak dulu. Aku tak mengai ni, aku layan kereta je. Tengok sampai. Tengok sampai abang ni kena ikan lah. Layannya geng. Macam simple lah sini.
Kita tengok. Ikan apa nak kena tau. Tapi mesti kena, insya-Allah kena. Belanak ni tak boleh pakai sini. Boleh, betul boleh. Pasal dia kira ikan, dia tak kira ni, dia kira timang, dia kira apa? Timang. Oh ni elok ke? Kempau ke tu? Kempau lah, dengan bihun lagi. Aduh. Aku mulanya tak mau mengai ni. Tapi dah alang-alang dah masuk. Pancing lah. Aduh, lucu. Ambil yang tu. Sifu kita ada dah. Main belah ni dia. Langkah. Ada kok. Tak gumpal. Tak gumpal. Nak air tekok? Tekok tak cukup? Ya. Nah, muka ada senyum. Hari. Akhirnya tak gumpal. Bukan ada senyum. Tapi lewat. Alhamdulillah.
Dapat dah sekok. Lega lah malam ni dia boleh lena. Kalau tak dia tak boleh lena. Bila dia bijak bila nak dapat. Paling dah dapat besar. Betul dia tak boleh lena. Dapat dah sekok. Mai cari lagi sekok lah. Lepas tu kami nak balik lah. Ready dulu. Ready dulu. Gasak dia paling. Oh dah. Patutnya banyak kita ambil. Nampak tu orang lama. Patutnya banyak tapi tak mau ambil lah dia kata. Kami nak tak banyak tapi tak dapat lagi. Besar tu. Fish on. Fish on. Fish on. Ya, master sifu kita. Fish on. Huhu. Eh, takkan bila lepas kat sana kot. Dekat putih. Putih lah. Inilah. Putih lah. Boleh. Janjikan. Janjikan. Ya, siap kat cendol. Ya, alhamdulillah. Kami dah boleh balik. Jadi kerja. Aku nak teman dia pasal. Bijak. Bijak teman kawan. Nak teman dia pasal. Yang aku kali sangkut hari ni. Jari sangkut. Yang aku sekali sangkut kat sini. Tapi alhamdulillah dia dah boleh tidur lena malam ni. Wah. Okey. Jom kita balik. Apa ni? Ya, satu lagi putih. Banyak berapa minggu? 4 minggu. Balik nak terima ikan. Ini boleh lah nak main bawa family. Tema 2 hati lah ni boleh. Layan-layan ni. Okey lah geng. Setakat ni saja. Kolam apa Ending. Kolam Andy. Kolam Andy Sungai Petani. Kolam muda. Masuk satu rod RM5. Betul bila kita balik ikan yang kita dapat timbang. Betul? Kenalah kita. Nah, modal. Itu je main sini aku nak temankan je. Lepas ngap. Jadi kita jumpa kat sini. Okay lah geng, kami on the way balik lah. Oh, hari ni trip memang mencabar lah. Cuaca panas. Ikan pun kurang makan. Tapi ikan saiz Cantik. saiz padu-padu lah kolam ni. Memang recommended. Memang sur lah. Memang sur. Boleh lah. Kalau siapa nak try boleh pergi lah. Bayaran dia RM65 5 jam. Berbaloi-baloi lah. Tak banyak pun. Tu, yang ni je lah hasil kami. Besarnya kan? Kau dapat kerapu. Papa tangkap tu. Allah. Hidup lagi kau? Dah mati dah.
Tu. Macam kerapu. Rapu. Okey. Okey. Ha? Kolam. Okay. Banyak ada ekor lah. Hari ni hasil. Sungai Petani. Ya, sampai sini lah. Sampai sini lah kami punya trip. Jangan Aisyah. Macam biasa. Tolong like, share, subscribe. Terima kasih. Bye-bye. Sampai sini raya. Bye-bye.